Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Siti Mariam binti Muhammad Nur dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah 2 dengan kod DEA 5421. Dengan penuh rasa rendah diri dan harapan yang besar, saya memperkenalkan diri saya sebagai calon pemimpin murid Malaysia. Rancangan Pendidikan Malaysia memperkenalkan 5 ciri murid sejahtera. Yang pertama, beradab. Beradab memberi makna, mempunyai akhlak yang terpuji, bersopan santun dan menghormati orang lain dalam setiap tindakan dan pergaulan. Assalamualaikum cikgu. Yang kedua, berilmu yang membawa maksud, mempunyai ilmu pengetahuan yang luas yang boleh dimanfaatkan untuk membantu orang lain. Yang ketiga, berkemahiran, iaitu mempunyai kebolehan dan kecekapan untuk melakukan sesuatu tugas, sama ada dari segi praktikal, sosial dan teknologi. Yang keempat, berdaya tahan, iaitu mampu menghadapi cabaran dan kesukaran dengan tabah tanpa mudah berputus asa. Yang kelima, berkeyakinan, iaitu berani mencuba perkara baharu dan menyuarakan pendapat orang lain. Kesimpulannya, 5 ciri ini mampu melahirkan murid yang berkualiti, selaras dengan slogan Maju Murid Sejahteralah Malaysia.